Dan selamat sejahtera. So, tuan-puan, ni saya nak share sedikit tentang saya punya cash flow. So, ini adalah saya punya cara cash flow. So, kalau dekat sini tuan-puan nampak dekat sini bank. So, maksudnya gaji saya masuk akaun bank, perbelanjaan gaji. So, gaji pokok ni assume lah 5,000, allowance 1,000. So, jumlah gaji saya 6,000. So, potongan gaji 400. So, ini yang potong gaji lah. So, ini tuan-puan kena ikut lah. Tuan-puan punya gaji tu, daripada gaji pokok jumlah tu berapa potong dan berapa yang masuk dalam akaun bank. So yang masuk bank ni berapa baki lah. So dari sini saya akan masukkan duit yang memang appear dalam bank account. Okay, lepas tu ni ada bayar subtotal. So yang ni saya buang, ini dulu sebab saya ada hutang. Ini sebenarnya untuk hutang credit card installment, total month, current month, baki hutang, total price berapa. Okay. So ini kalau tuan-puan ada lah credit card, kalau tak ada tak perlu masuk pun. So potongan gaji ni ikut dekat slip gaji. So saya akan label dekat sini ikut slip gaji. So saya tulis nanti tuan-puan ni lah. Saya akan share link nanti. So yang ni follow slip gaji. So kalau banyak potong, masukkan lah. Banyak pun tak apa, jangan risau. Sebab ni kita yang buat dia. So kita tentukan yang macam mana kita nak. Yang penting tuan-puan buat, jangan tak buat. Okay, lepas tu saving. Saving ni sebenarnya tuan-puan, kalau ikut dalam kewangan, portion dia paling sikit, 10% je kalau kita nak menyimpan setiap bulan. So tuan-puan boleh pilih lah kat mana. Macam saya gap, tabung haji, reserve. Reserve ni saya akan letak dalam account bank. So masuklah, katalah gap tuan-puan, gap 100, tabung haji 100, reserve 100. Okay, katakanlah bayar rumah 1,000, masukkan bayar rumah 1,000. Bayar kereta berapa? 500 katakan. Lepas tu ada hutang kredit card, contohlah 300. Masukkan. So tuan-puan hanya masukkan dekat sini, nanti yang kolom lain ni dah akan follow. Lepas tu bil TMB berapa? RM60. Bil air berapa? RM20. Unify berapa? Biasa paling murah RM90 macam saya punya. RM90. Selcom bil pun RM45. So saya guna package semua yang paling murah tuan-puan untuk internet ni. Janji boleh pakai. Lepas tu berapa insurans? Insurans kadang mahal, kadang murah. Tulis 180. Hibah 100. Lepas tu berapa tuan-puan nak bagi dekat ibu bapa, berapa nak bagi dekat isteri. Lepas tu kalau tuan-puan ada bisnes, keperluan bisnes, macam saya buat bisnes public goal, ada cost yang saya kena cover, masukkan dekat sini. Lepas tu groceries ni, masukkan segala groceries tuan-puan dekat sini. Contohlah susu, pampers, ayam, ikan, buah. Lagi detail lagi bagus, dan belanja ikut apa yang tuan-puan diskan. InsyaAllah akan cukup. Lepas tu petrol berapa, kalau ada tol bayar tol. Lepas tu duit belanja untuk tuan-puan sendiri pakai. Ini bukan untuk duit rumah tau, yang tuan-puan guna sendiri. Ni saya belajar daripada Tuan Zul dengan daripada Tuan Aziz ni. So bawah ni kalau tuan-puan lihat ada kotak kosong besar ni, sebenarnya ini adalah yang saya tulis perbelanjaan saya setiap bulan. So saya akan list down. So ada masa saya track, ada masa saya tak track tu lah. So nampak. So kalau dekat atas ni dah masuk. So bawah ni adalah calculation. So total perbelanjaan, ada baki gaji. Tapi ni kan tak penuh lagi kan. So emang bawah ni pun tak berapa accurate lah. So yang monthly expenses ni tuan-puan, kita dah aware tau. Tapi ramai yang orang tak aware sebenarnya dekat sini ni. Perbelanjaan 12 bulan gaji. Macam saya sekarang saya tengah buat PhD. So saya kena bayar yuran PhD. So setiap tahun dalam tempoh 12 bulan saya kena ada RM1,660 untuk bayar yuran. Lepas tu saya ada kereta Azia. Kereta Azia ni ada insurans setahun RM500. So bahagikan dengan 12, ini sebulan saya kena simpan untuk kereta saya saja. Lepas tu kereta nak kena service, nak kena maintenance. So pun bahagi 12, RM83. Ada motor pun ada insurans. Nak servis motor. Lepas tu ini bil IWK. Ini bil yang untuk sistem pembentongan bilik air kita. MBIP ni untuk cukai harta tuan-puan. Cukai tanah nak kena bayar. Lepas tu saya buat bisnes public goal. Ada kos yang saya kena bayar. Lepas tu kita kan setiap tahun nak raya.
kos raya kena masukkan lah. Kalau tuan-puan yang kampung jauh, contoh duduk KL nak balik Kelantan, mungkin tuan-puan punya kos dekat sini tinggi. Macam saya, kos raya saya sekitar RM600, sebab kampung saya Alhamdulillah dekat-dekat. Dan baju raya pun biasanya kami beli yang biasa-biasa je tuan-puan, tak ada mewah-mewah pun. Yang seterusnya ni yuran kelab. Sebab saya kerja kan, ada kelab, yuran kelab nak kena bayar. So kira ke tuan-puan. So semua kos-kos ini masuk sekali dalam pembelanjaan 12 bulan. Dapatlah ni sekitar 658. So sebenarnya tuan-puan, masalah kewangan kita ni hadir bila dekat sini ni. Perbelanjaan 12 bulan gaji ni kita tak nampak. So bila benda ni hadir, tiba-tiba nak servis kereta, tiba-tiba nak repair kereta, masa sini lah tuan-puan yang kita akan pening. Sebab yang dekat sini ni semua kita dah prepare elok untuk bulanan, tapi yang untuk tahunan ni kita tak perasan. So jadi kena rancang kewangan kita elok, khususnya yang bab 12 bulan ni. Contoh kalau yang ada anak naik sekolah kan, tak tambahlah anak naik sekolah. Masuk universiti, tulis tuan-puan, benda ni semua tuan-puan kena buat. Masuk berapa, lepas tu tengok berapa kena simpan. Mungkin kalau kat sini tuan-puan dah kena simpan perbelanjaan 12 bulan 658. So tabung haji ni tak bolehlah simpan RM100, kenalah simpan RM658. Kalau tuan-puan nak simpan bawah bantal ke apa, terpulang. Sebab ni tempoh 12 bulan, tak terkait sangat dengan inflasi. Tapi kalau contoh anak nak masuk universiti ni lagi 5 tahun, elok simpan dalam bentuk emas. Okay, dan tuan-puan boleh nampak dekat sini ada pelbagai color. So color-color ni represent tempat saya parking duit. Macam ini color ni dekat bank Muamalat. Kalau color yang macam ni sini tuan-puan dekat bank CIMB. Kalau yang ni saya akan withdraw. Ini dekat account my bank. Ini dekat mana saya dah tak ingat dah. Lepas tu ni ada dekat e-wallet lah. Kalau tol ni kena masuk e-wallet Tashengo. Settle pun untuk petrol pun pakai settle. So kita buat. So ini saya punya template tuan-puan. Tuan-puan modify lah nanti sendiri. Tengok macam mana tuan-puan nak buat. Zakat pun kena kira kan tuan-puan. Kita nak kaya, zakat kena bayar. So kiraan zakat ni, ini template daripada kalau tuan-puan kerja kat Johor lah. Kalau tuan-puan negeri lain, kena rujuk lembaga zakat negeri tersebut. So ini penggunaan template. So kalau tuan-puan tak faham nak guna template ni, boleh contact saya. Nanti saya akan guide macam mana nak pakai. So benda ni lah tuan-puan yang penting dalam pengurusan cash flow kita. So memang mula-mula tuan-puan buat memanglah tak dapat result directly. Ambil masa tuan-puan. Saya pun buat benda ni daripada tahun 2019, 2023 baru saya boleh buat dengan betul. Dan selepas setahun lebih kot baru kewangan saya bertambah baik. Masuk kewangan bertambah baik tu bukan kaya tuan-puan, tapi kehidupan tu lebih baik. Maknanya tak ada pening kepala lah, tiba-tiba aku nak kena bayar ni, aku nak kena bayar tu. Sekarang ni dah lebih mudah. Dan lebih tenang lah hidupnya. Tak adalah serabut macam dulu. Lagi-lagi dekat sini tuan-puan, nak bayar kereta, nak bayar motor. Sebab kereta dengan motor dah tak ada hutang, untuk maintenance pun memerlukan komitmen yang tinggi. Alright, itu saja. Nanti apa-apa boleh contact saya.